Masuk rupiah kare-kare. Sok-sok marah-marah lo kaden. Alah ka dibuik sambak lah ko. Celek tarung tadi laki. Dedek gitu orangnya baba, butuh kasih sayang. Ada lah nyo minta ganti rugi utang anak dia menangian yang sedang. Atuh, iya. Ah, Kadang bepo ni. yung na iba-ibo to sa zong to tibo nyerang dia dah. Tibo nya anaknya minta ganti rugi, ampu dari anaknya pecah je kan. Hilang dia. Ada siapa pecah. Selana tu mangalau ini dua satu ala kecil orang tu. Dak satu ini namanya nyarang ke rumahku kayak. Lah, ini namanya nyarang ke rumahku dia nak dosa satu tu. Ah, datang dan turutnya ke situ anak dia menangi ku mungkunya la cabiak sku. Mungku anak dia nado dia minta ganti rugi dia suruh ajar si anaknya yo. Tu kadang dia minta ganti rugi kalau mak sih. Lain kecil orang bukan cerita orang nak nama dia. Tu Kecil salah anak ini dua satu lo. dak den kaden saya dah salah. Dak nampak dia dah inyo namanya nyarang den kan terang ada dak kasih siko kan. Inyo namanya nyarang den. Ada namanya nyarangnya do dia dak dosa satu do. Rupiah terang di lekang tadinya. Iya lah emang gas-gas yang kadang tu gas baliknya. Itu nak lama kan baca ceritanya kau mengadunya ke datuk lah pucu aku datuk yang ada lah betul. Yang sagani betul. Tapi kan do. Lain orang. Pengaruhnya stay tu. Itu berpengaruh banyak. Halusan dan. Kecilnya lagi dan gapuk pakai. Gapuk dia nak minta makan gaji nyo do. Sembarangan sih. Dah tu mangkonyo aja nak tu gitu Ini pulang-pulang menangi je tarui. Nah, udah aja ya. Udah aja menangi aba aja. Pengemak dah piringnya. Apa ngemak ya? Menangi pulang tu pernah ngeda tu mah menangi. Sekali dan sentil badan aku menangi dah. Buat sana banderan dan. Tak kantak je. Majana na bandai tu. Cetak kan dia emaknya lah. Aja ada luar nanda salah-salahan lah. Kali nyo nanda datang ke rumah awak kecuali dia menyerangnya ke situ yo lah. Ada menyerangnya ke situ dia menyuruh anak maja anaknya aja anak tu zong dia cek den. Dia minta aja sih dan tibu dia anaknya depan dia anak dan minta ganti ruginya. Lama sih. Datang tu lama sih memang ceknya. Namanya anak-anak keceknya. Dan belok lama dia tu. Kecil lah. Gapuk ngecek keceknya. Lama sih memang ngecek sama dia tu. Besok kau lelok sih. Sesuai lelok sih lah. Inyo nanti bo mari Arya. Kan. Inyo nanti bo mari Arya dah. Lah, inyo nan datang ke rumah awak. Kecuali awak nak menyerang ke rumahnya yo lah. Keceknya dia enggak puas. Emang dia minta makan ke rumahnya kan indak do gitu Tu dia yang jalan genyo kan. Kalau namanya anak-anak tu asalnya dia ngecek sama dia tu. Ketika dia datang ke rumahnya dia keceknya sama dia tu. Tu dia balian keceknya baras tu. Allah. Iyalah. Kecuali apa lah. Kecuali tarung lah sempiang lah. Tarung Melayu dah masuk rupiah kare-kare. Sok-sok marah-marah lo kaden. Alah ka dibuik sambak lah ko. Celek tarung tadi laki. Ibu anak dan surang saya main. Hebat tanya. Buat teliko. Oi. Main. Surang saya main tuh. Yo, Mana ada kawan kalian dah? nak dulu lah ya ada orang situ kawan baru. Atau Nyon pengantui. yang salahnya kalian nak cik yang sawah. Kawan gitu nak dulu. Begitu kok disuruh ampuk je batu terlampau bana lu ampuk. Tapi mak suruh ampuknya jo batu kalau nyomadanya. Jangan kanai kecik emak tu makan nayan tu ya. Pincang anak orang tu. Nak dunya tu nak do macam main jinyo biasa macam main jinyo lah. Tunggu selanya sehat dua lai mainlah sok jinyo lihat. Jangan cakap-cakap jo kalian. Nyo jaek jo macam. Nyo di bebek macam mana nyi. Ini macam nak do kawan ni tu.
Nak kawan saja orang pengantui tu anak ai dah. Kantui busuk. Enggak dong. Malu Aku macam sampah je durian iku. malu macam membawanya mah dia membawa kamar-kamarnya tuh pengantui busuk. Ngalu kau malu kau nak berkawan tu kau malu lo kau berkawan jenyo. Jenyo kawan-kawan. Selama ini jenyo, ngaku main sorang-sorang di orang tengah apa dan. Untuk anak idiot kau. Kok. Ya biasanya macam main gitu. Gitu-gitu gitu. Kau kadang lo cewek lo yang berdua. Mainan macam kaca-kaca. Dah awak main mak. Main aku nang masak ke aku mah. Bela celik kawan orang mi lapang bola tu kan banyak orang tu. Kasih gitu je kau berkawan doh. Yalah. Saya lihat lu. Allah ai. Bahala caruan nak aku lekah. Kalau mana mamnya ya supaya aku nak dua suatu menjawabnya tu. Bangka kian nak awak. Mandi. Malaku. Aduh. Tua. Tapi nak aku mah, rencana mang yo kau mencari tua ulah pucuk nak aku mah. Salah. Itu atau dua lah tua lu. Hmm. Oh, masalah anak wajah anak supi aku tu Salah anak mangal di Pagadang. Ndak bukan apa kadang ndak tu cuma anak wa kan dia punya dia anaknya dibayarnya je batu. Ya nak sepia. Iyo cai ampunyo. Tu? Atau minta pertanggungjawaban. Iya. Istilahnya untuk mau beknya ko Ya. Tu aja wek supia. Jawab supi aku yang senjang senyo. Malah dimuncuangannya wa. Atau kini anak wa. Tu banyak Mam di rumah kini tu. yang rambut panjang tu. Iya yang rambut panjang yang kuru itu kan anak awak tu. Tu mana mam gini tak babek tu. Lah iya bau bek. Cuma awak dia nak bapiti ko tu lah pucuk Cuma tu yang ada dapet di parak saya juga jadi ubeknya. Ayo, cubi you bek. Memang tak lewat ubek itu tu memang kak kaki kini awak takut kan infeksi biko tu. Kini mana mam badan? Mana mam kini tu. Ya kemari bedo je baca tu. Ya Dia tu. cibu-cibu lah mengecek elok. Mungkin Azong mengecek kasar je langsung kari aja itu kau tak terima yang kau buat kan. Dah ada awak mengecek kasar. Lelok awalnya tu. Makanya awak mang baniat kada tu kok lai bisa ada tu ulah pucuk menyelesaian ni. Ya. Minta tolong lo kada tu ulah pucuk untuk menyelesaian. Ya, awak kan tahu tu sama awak gini nak dole kan. Jadi awak sih maupun anak awak gini konyo. Alun kini para awak tak bangkalai kini sadu awak yang urus anak awak je kan. Iya iya. Dia nak lendak kasar kari nya mengecek. Yang awak lu nak lunak serasunya tu. Tak inyo jaweknya sang sunsang ni jawek. Sunsang sejaweknya. Bagak kira-kiranya ketuk ulah pucuk tu Kan nak bersih sepiak nak. Berusi. Dibayarnya kaki siapa si Iya. tu. Mang anak aku anak aku mang yo agak mada aja seketik ndak lu nak mau dikecian tu. Cuma kalau itu kan main lah karih mana lah main fisik tibonya lah itu kan. Yo kalau anak-anak aku maklum sih wak itu. cakap-cakap Kalau seketik anak tu tu jangan maklum sampai- sih nya. Dia sampai melebar lo ke orang tua kan. Itu Dan menyelesainya kan anak lo. Iya. Tak mungkin begitu kan selesai. Sampai bersyarak lo orang tua sama orang tua. Awak bawa kali-kali. Iya. Tak lama dengar. Kalau itu biarlah dia boleh tu jalan si apa si Upia. Ya cubalah tu jalan dia tu di. Ha. Yo istilahnya kini ko minta tolong lo mbak ka datuk ulah pucuk awak kan ma yang terbaik je lah jalannya jalan Iyalah, kedua iya gitu. harus itu lah. Nak Iya. muak ke kari-kari itu loh. Iya. Ambo celiak lagi situ langsung nak kalau ada supir di rumah. Jadi tu lah pucuk Ini salah laki satu lah kan lain tak? laki ndak. Laki Cuma awak lun sempat lo mengecek ke lakinya le tu lah pucuk. Tapi awak kan mengecek lo ke lakinya Oh, kan. lebih you lakinya kan. Cuma lakinya tali di rumah tadi makan ni ko nak do nampak tak. dah awak lakinya ko dah. Tak lo sebut tu. Ndak. Bila dia ambo celiak ke situ dia. Yo waktu ambo ke rumah itu kan, ambo anak ambo mang yo mau bawa anak ambo ke rumahnya maduan ku keadaan kaki anak ambo nyampunya tu mah tu pucuk tu lah pucuk Pecah ampunya. pacah tu lah pucuk. Ini membangkak tu. Olah. Awak takutnya biko kan ko infeksi kan itu. Ya. Awak celiak-celiak lakinya nak do nampak dah. Mm. Jadi dek
Datuk lah pucuk di tuan di siku di kampung awak ku Jadi tampik untuk mengadu lah istilahnya ku minta tolong bana ambo katuk pucuk atau atuk lah pucuk Bila ambo selesai je sikit jadi ngecek ambo nyo. Adik. Itu salah ya ambo tulis lah nyonta ya. Jadi tu lah pucuk. Oh, apa nak balik encak je sih. Yo, ku lah berhari ku dek merus-urus anak saya tu lah pucuk Tu lah tinggal lah para. Lah tinggal sih yang tabak ala kini tu. Cari lah para bila ambo selesai lah para lu. Iya. Bila itu ambo nyelesai nuko. Jadi tu lah pucuk. Lah. Makasih tu dulu ya tu lah pucuk Ayo, jangan jalan lain ke situ nak. Ndak. Nak bila ambo tulis lu. Jadi kepek kabar kau belum dia payak ke situ. Jadi tu lah pucuk. Adilah. Adik. Azong. Yo, tu lah pucuk. Kau lah risiko jadi datuk. Sadunya awak mengurus. Mengurus awak. Kawan-kawan cakap awak je mengurus. Penyang je ni datuk awak dah sana datuk lah pucuk lah. Kau datuk lah piton ni lagi kadang lah pucuk ketik dia. Supiak malu mah. Masa dah buah lah. Piti nak dah datuk lah. Datuk Mansai. Tanah kerja nak lah dul. Kerajaan lah lebih. Datuk lah pucuk. Kuah nakan lah kerajaan lah. Makan lah kadang. Kan? Mangga tu. Main. Mak mana? Tu di belakang tadi. Bola mak je lah. Mak. Oh, Mak. Ada orang kok nyari. Masak mak. Ndak nyuci. Saya lihat belakang lah. Lama lah mak ni. Bola dah teranggar je. Idik dah iya dah teranggar je. Iya. Mak. Jadi saya pergi rumah si Piak. Alai. Ada orang. Kalau kau ada usul Siapa tu? peluk tanah kau dipeluk ni sikit. Tu agak. Kau agak lapuk sikit. Tu gae. Lama nak limbau. Tahu dia menyuci. Piak? Kurang ke cik kau mamak kau kau. Tak tahu. Tak tahu. Oh, ketik-ketik sebut Kau Kurang. bangak. Itulah. Lama lah mak nak kemari. Yo, Ada ke mak kecil je kau Piak. aku. Yo, ada masalahnya. Kecil masalah balik. Ni nak balik kecil ringan tu lah dia kan. Atu, Mak tadi sebut si Azong tadi. atu. Yang masalah anak-anak lagi cik. Kau dah orang umur. Barang ni lah kadang tu tak pakak. Tapak dia ambil Oi, kat situ main lah. Mamak mengecek je mamak kau. Ni jangan lasa kadang kau lu je barakah le. Jajah lah ni. Apa? Lain jangan mak. Kau masak kau segala macam masih rumah ke. Lain ni bertokok baik le baru kaku. Kadang lah suruh di kaku. Itu kan dia ajar kan. Ah. Jadi si Azong adu tadi. Masalah ya. Anak si Azong di bayinya dek si macah. Dia batu. Pecah pun kakinya. Jadi ngadu ni kopi. Kopi malah merabu aja. Sensang aja jauh si Azong. Ya makin tak dengar lek mak lah. Mak kan dengar cerita dari Yo, yang cerita si Azong itu. Ayo, jangan kecil lah. Hmm. Anak kau kan si Maca kau kan pergi main tu ah. Dijapuk dia anak si Azong tu rumah. Yo, tu. Japuk ke rumah. Aduh, umeh nenek cik Yang nak si Azong. Iya, dia anak si Azong tu. Kadang ni pulang? Enggak. Sama-sama kadang apa dua pi akan aduh tu doh. Dah. Tu akan nak doa yang sebenarnya mumi. Itulah apa bagara-gara sangko kok bola gitu gitu lah. Itu buat mana bos macam. Itu menangis aja kok. Sakit je yang pulangnya. Menangis pulang ada mak kan. Iya. Nang kedua kalinya dijapuk je dia lihat. Apa yang main lo lihat. Menangis nak cabi aku. Mungkunya aku. Abang Buriah. Pulang menangis lo pulang dia. Tu nak kecan ka ada tamu si Azong kan. Zong tolong jaga anak tu tek cik ajarnya nan elok tek. Iya. Buat main cik elok ko. Ada senjang si ceweknya. Cewek si Azong ko. Ya, agak cik namanya anak ko anak ni mak kemenakan mak gua. Manang-nangi tarik pulang. Lagi kan tolong jaga anak tu tek. Namanya anak-anak. Tu mon itu caranya menjawab kan.
Ada yang balehan cakap ni model tu. Tu siapa mai kaki balik awak mai. Ndak Upiak, Mai? indak upiak Tu? doh. Anak ko si macam aku tu ngecen kan kau menangi pulang dan tangani kau pulang kau ya. Tambah menangi kau tambah dembek kau menangi. Ya. Bagi cengeng nyo model tu. Kalau jahit-jahit tu nyo baru dia momehnya kau dia garam-garameh muka kau tu Ampuk ni batu je. Tu? Ampuk je batu makasui dan tu jangan sampai kanai. Bajarnya mampu batu tu ah. Dia pada menangi nyo pulang. Tu pecah kakinya, tambah panjang masalah. Alah bakal labian bana mah lah. Ada yang nak menangis sampai cabiak mungkonya nak doge doh. Nak doge dan nak bebo dan suruh asinyo mampuan anak. Mungkin piti nak do tu doh, minta ganti kan. Yonya sedang payah kini para anak lah jadi lah nyabuinya. Awak sedang payah lah kini tu. Yalah. Itu ini dek mah kecilnya upiak yang awak cengkar rumahnya nyum muncuangnya bete tadi susang jauh. Oh ini mari Arya le tu mak nak. Mari Arya yang tibuk. Piak. Makin-makin mo de tu. Membawa kemari. Yo, ada Cinjak sana. kecilnya. Ai mangece indak le ada nemu dan mah lah. Itu ceritanya indah. Nak ada lu lunak kecil nak garing-garing kecil upiak indah je. Yalah. Upiaknya bang kecil sih. Sonsong aja kecil wak. Ya makin ndak sakit hati dan suruh aja anaknya kalau kadang ni minta ganti rugi. Cik banyak hati dan gula. Nak bitu dah. Bitu salah mak pertemuan lah upiak je si Azong. Jadi tak masalah dah. Temui lah. Dia jangan kare-kare kecil. Tu Iya indak yo mak. Kau mak kecil lu kau kasi Azong tu. Yo tabo emosi mak. Soalnya nyu tibo tu mari Arya lah. Kalau tengah teko ada si Mai sebelah tu terengah ada si Mai tu malah. Ini ngecana. Aduh, kok bisa mengecek kursi kau petang. Iya bekau kan tiba Azong jangan mengarik kau mak kecil lagi nyo. Lunak kecil sama lunak kecil jadi selesai masalah tu kan. Iya jelas terjadi kali pangal lah. Ya. Kau lah baca kaki kau lah cabiak nak upiak. Lah cabiak kau ada peruncian lah awak kari-kari sadu. Kari-kari sado tapi dan suruh aja anaknya ada lah yang di kari-kariannya gapuak bagai keceknya dia mak. Jangan begitu dah kayaknya. Lunak saja. Ya mangak dia balik kok fisik dan pula yang dihinanya. Jangan dia Japon mana lah biasa lah itu kecil biasa. Mana muat dan takan dia jantan tu nak niyo dan dah. Tak uliah lah itu. Mungkin yang terlalu kecil emosinya biasa je tu. Yalah. Mama tamui lah nya dan lah keceknya yang nak mangarinya keceknya dan rame muncungnya mengecek tu. Kalinya bisa mak apa ni upiak jangan mau muncung. Indah. Yo indah. Saya masalah haji tu. Pasal nama itu jangan mau melansang lo kau tiba si Azong tu. Iya indah mak. Tak selesai masalah jadi. Ya masalahnya dia mak kan dia anak Anak sama anak. Ayo kau bercakapnya ni suruh aja si anak tu. Dia lah mak kecil muka bertamu. Kena bertamu nak ndak elok dah. Awak kau bersoboknya mangap cak cara. Orang kau puasu guys. Macam dia entar le. Bo celik lah nyo. Ke rumah don enggak apa sih kalau lapu-lapu atuk. Itulah mak. Soalnya tu kerambil lah mak tabang 2 batang. Sudah si laki upiak jepit ke rumah aku piti. Jual lah tu. Adi mak. Ngam pasal nama beko jangan muncung dulu beko syarat lah dekat mak dah taluk macien tu. Lah. Pasal nama dia kau dengan di. Buat majapit jalan si Azong tu lah. Lelo mak. Assalamualaikum. Salam. Sama tan lah beko kecil lah. Mama pada itu. Pandai lah ni mengadu-ngadu ke mamak dan ya. Ya. Ada. Kadang-kadang tak. Berada mengecek ke mama dah. Undi dah. Tak sadar yang terbawa emosi dan dah apa tu. Itu loh, Datuk lah pucuk apa ya. Sama ni Datuk lah lidi. Dia tahu ni mamak ni. Tapi dek apa yang kesalnya dia ni. Pandai lah ni mengadu ke mamak dan tu. Selesai lah masalah awak semua awak je tu. Panjang-panjang dia keluar. Namanya mama ambil jangan usah berdaden kan. Balo lah. Udah tak sadar. Kau nama arguenya. Iyo tak sadar rupiah tu dah. Itu bawa emosi, namola nak awak dia penurang tu. Jadi saya mengadu tu. Azong tu. Usia so mungkin nama yang lu mengecek kan bisa lah. Ya, masa itu bisa lah ni mengadu ke mamak dan surang pula kan. Oh, di kadang-kadang kan masalah ko dek ni lah. Tak cek mama. Cek mama, si Azong ko mengaku ni nak dua-duanya ngecek elok-elok saya ceknya kan. Tu ngecek kan. Ini tiba kemari mari Arya dah. Mari Arya yang belakang sedang menyambi.
Tiba-tiba mari adik-adik kecil ke mama dah duduk. Dia adik-adik sunsang wak adik si Upiak tu nya kecil mama pula. Tu nanya sepaning ni langsung mentang klep dan kecil ngenyo dah mau tu doh. Inyo tu tiba kamari mari adik gitu. Sampai dinain-nain fisik ya. Mentuknya kalau mama adin ko dah kadung sana kurang-kurang modelnya ko gitu. Dibela nyo kan tu ngecek na namu ada madu-aduk kalau mau itu ngecek. Tahu kok sedang emosi lah Zong tu awalnya dah. Udah itu nanti harus dingin loh. Dia mau emosi. Ya kan dah tahu. Dah jalan beko bah. Ya, jom pangkan nak awak bercakap mah anak semanaknya kan namu anak. Anak salah beko kan. Ya memang iya anak awak salah. Sebelum-sebelumnya ada. Sekali anak awak ambil salah di panjangnya. Sedangkan salah muka anak awak dan dia punnya. Anak awak sih yang dipetanginya dah. Dan yo salah dan tadi tu dan tabah kalam sih pandangan dan jadinya ada emosi ya. Tapi dia nanti memang ngecek ke mama. Macam tu main ni. Surat tadi sekolahnya main keluar lah kemana pemain bola. Alah tagalan aja keluar di rumah selalu kurang saya. Kalau masuk dalam sangka. Lama dah sudah latihan ada beli parah. Lihat parak pi segeh-segeh dah ya. Sege. Kamu kau lampu putar lo kau. Mungkul ada di belakang sih lah. Kita main tadi. Ini mah. Jo, anak yang di situ yang penganti itu. Oleh jadi bakal nyanyo. Oh tu kecil dan jahit bana pula. Dan jahit bana. Ni berang dan ni mama dan tu kau. Macam elok-elok salah. Kalau dia suruh tu ampuknya je batu. Jangan ampuk ya bana. Ampuk ya bana lepas cah kaki orang. Ini jahit hari tu. Tu dia mak surat ampuk batu tu bampuknya batu. Mak tahu ke kanai kaki dek mak. Kau sengajuan dak? Tak ada sengajuan Batu doh. aku ampuk. Batu gadang lo. Iyo. Udah. Itu ada batunya. Ada batu ketek-ketek lah. Mabak kau tadi kau lah. Ada kau yang ngecek-ngecek jawab kau pasti ada dah kan? Sobok nak ada jawab. Dah. Dah pulang Ipek? Pulangnya. Mabak. Dah leda jajan nak. Sobok sindak ada jana. Tapi dah para you nak doh seseropok. Main saya cuy. Wah, saya dah. Cah. Alah tu mudah itu. Nah main ambak kawan je polisi salah. Main lelaki. Kawan macam cik bang gitu. Senyum. Yo kawan je tapi cam ada itu atau bampuk kakinya je batu. Ini jahit Enggak. dia macam nangis deknya tu. Disuruh dia main poknya batu. Yalah Macam mudah poknya. itu. Aku menganti kau. Jual kembiang aku pihak. Nanti tu. Telah mengadunya ke Mamak Supia tu. Ini kan jahit puluhnya cubik macam mana ni. Dan tak adil dunia aku rasa. Kalian nak dia salahnya. Heboh sedang yang satu. Jangan nak dia nangis nak turun. Yo ajar lelaki bala namo. Kalian nak jantan malam mah kenapa nangis? Tayo macam aja dibeknya mana ni. Ini sekali itu baru menangis dia macam. Ya kan ni nak mana ngica kena tanpa parawan. Nah itu parahnya. Apa pula parah aku sudah bobek petang. Gua macam di garumenya patang dek. Tak parah dek dah. Rumah sekete. Dah tu dah peduli dah jana dah doh. Peduli tapi apa nak Kalau peduli kau peduli tahu dah mah lupa nak sebelum. Berdiri dah sen anda kame-kame hiya. Tu keparak gaya segih mereka. Ya sambil parah dah duduk kelapa lah sebentar dulu. Esok. Peduli je bini, peduli je anak tu harus dah. Beli ada maja anak, beli ada maja bini. Tapi lah batu ada ndak itu Tak kini lah balik. Mama tu lah main bebo. Ini dia. Yang datang tu jangan mudah itu benar. Sekedar apa selagi tagaw dapat ngecek aja nama dia itu bang. Tapi gitu. Tak usah di tempat apa mana sampai main batu. Kata jadi aja lah. Jadi jantan anak jantan tu harusnya diajar untuk keluarga. Kalau nanti ada cana.
Habis juga ko nak usah lah bebo muda itu. Aku dah mamak datuk lah pucuk ke tibo tu muda itu. So, ya. Anak kamu itu deh dah tu ah. Ya, ngeri udah mengeberundiang muda itu. Besi ulang ngecil sama lah awak tangkai bi. Dah tu dah ada kepedulian jo. Ya, sama ada ya. Berapa lah kedai lu.